Siapa sangka emas sekecil 1 dinar ini mampu memegang nilai lebih kurang RM2,200. Kalau tuan-puan telah pun bekerja bertahun-tahun dan nak nampak angka 2,200 dalam bank pun susah, itu maknanya bukan tuan-puan tak pandai nak menabung, tetapi tuan-puan telah pun tersalah tempat untuk menabung. Kalau kita baca buku tentang kewangan, antara tempat yang bagus untuk menabung ialah tempat yang mana kita susah untuk keluarkan simpanan tersebut. Contohnya macam ASB, kita tak ada kad ATM jadi susah nak keluarkan. Ataupun KWSP yang mana kita kena tunggu sehingga umur 55 ataupun 60 tahun baru kita boleh keluarkan. Itu adalah satu tempat yang bagus. Cuma ada satu lagi tempat yang mana kalau tuan-puan simpan dekat situ, purata kenaikan nilainya ialah sebanyak 10% setahun, iaitulah emas 999, iaitu emas simpanan dan juga pelaburan seperti yang ada di dalam tangan saya ini tuan. Jadi antara langkah bijak ialah kalau tuan-puan tukarkan simpanan yang mana tuan-puan tak nak gunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas ke dalam bentuk emas untuk menjadikan simpanan tuan-puan semakin bertambah kukuh. Saya ada sediakan pin video di profil saya untuk tuan-puan tengok apakah dia 5 langkah mudah untuk tuan-puan memulakan simpanan emas yang pertama pada hari ini. Sama ada tuan-puan nak menabung dalam akaun emas Gap ataupun terus nak ambil 1 dinar seperti ini, saya akan terangkan langkah-langkah yang seterusnya sehinggalah tuan-puan dapat pegang sendiri emas seperti ini.